Kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu bukan sahaja membawa perubahan dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga mencabar kedaulatan masyarakat tempatan. Hal ini terselah melalui pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 yang telah ditentang hebat oleh orang Melayu. Tentangan tersebut menyatukan pelbagai pertubuhan Melayu melalui Kongres Melayu yang akhirnya menjadi pemangkin kebangkitan nasionalisme tanah air. Prefol, saya nak awak jadi ketua untuk merancang satu pentadbiran baru di tanah Melayu, iaitu dikenali sebagai Malayan Union. Boleh? Boleh. Saya akan cuba untuk merangka satu pentadbiran baru untuk kegunaan tanah Melayu. Hal, saya nak awak bentangkan idea ni ke Parlimen British. Baiklah. Malayan Union will give a lot of benefits to the Malay people. So I hope you will agree with this suggestion. I agree with this suggestion. Saya ada beberapa memorandum daripada tanah Melayu, terutamanya bangsa Melayu, India dan juga Cina. Saya harap British dapat mengusulkan perkara ini di dalam Malayan Union nanti. Ini dia. Baiklah, saya akan cuba mengusulkan memorandum ini. Baik. Ampun tuanku, Patik Hesi Wilan ingin menyampaikan beberapa amanat daripada Pesuruhjaya British. British ingin bekerjasama bersama-sama dengan kaum Melayu untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Baiklah, Beta akan menunggukan keputusan seterusnya daripada British. British ingin bekerjasama bersama-sama dengan kaum Melayu untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. British ingin bekerjasama bersama-sama dengan kaum Melayu untuk Sages agree with us. Alright, that's good. Thank you for your commitment. Alright. Thank you, Sultan. Sir Harold MacMichael tiba di istana membawa naskah perjanjian Malayan Union. Dengan penuh tekanan, beliau mendesak Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan. Namun, Sultan-Sultan dengan tegas menolak. Mereka bertitah. Beta diminta menandatangani sesuatu yang akan melucutkan kuasa Beta, menghapuskan kedaulatan negeri Beta dan menjadikan Beta sekadar lambang tanpa kuasa. Beta tidak akan mudah tunduk. Jika Beta perlu memilih antara tahta dan maruah bangsa, Beta pilih untuk bersama rakyat Beta. Ingatlah, tanah Melayu ini bukan milik sesiapa, melainkan milik anak watan yang lahir dan membesar di atasnya. Beta raja, tetapi Beta juga hamba kepada rakyat Beta. Namun, suka atau tidak, Sultan-Sultan Melayu akhirnya terpaksa juga menurunkan tanda tangan perjanjian itu demi melindungi tanah air dan rakyat daripada tekanan kuasa asing. Dengan penuh ta'zimnya, Beta menyembah maklum bahawa Beta tidak bersetuju akan cadangan gagasan Malayan Union. Ini kerana ia mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu
serta mencabuli adat dan warisan negeri tanah Melayu sendiri. Benar kata-kata Sultan Kedah. Beta selaku Sultan Johor juga tidak bersetuju dengan gagasan Malayan Union yang telah dicadangkan pihak British. Benar kata sultan kalian. Beta pun tidak bersetuju. Tetapi kita dapat lihat sudah terang lagi bersulung bahawa cadangan British untuk menubuhkan Melayu Union amatlah berkesan yang buruk terhadap tanah Melayu. Jadi, Benar sekali. apa kata kita bertiga bersepakat mengirimkan surat kepada George Henry Hall? Gimana? Beta bersetuju dengan cadangan Sultan Perak. Gimana tu? Kalau gitu, Beta pun setuju. Ayo, kita gegas kirimkan surat kepada George Henry Hall. Ayo. Good morning, sir. Good morning. This morning we got a message from the Sultan Palace. Here it is. Thank you. You can go on. Oh my god! Kau mau dok tahu pasal Melayu Union ni? Habis hak kita. Betul. Raja-raja Melayu pun tinggal nama. Orang luar pun senang-senang je dah pakai kereta ni. Ni kerja gila ni. Kita kena buat satu, tak duduk diam. Betul. Apa kata kita kumpulkan semua pemimpin Melayu. Kita buat satu kongres yang besar. Besar bas. Setuju. Bagus cadangan Wan Mat Besar ni. Aku nak macam dia. Tapi aku nak parti yang satukan rakyat ni, boleh? Boleh. Apa kata? Kita tubuhkan satu parti. Kita panggil dia UMNO. UMNO. Ringkas, padat, garang. UMNO. Kita kena UMNO. Boleh. Tapi kita kena turun padang juga. Bagi ceramah, edarkan poster. Baru orang kampung faham. Bagus cadangan. Jadi jom panggil. UMNO. Hampa tahu tak apa yang jadi kat dunia kita ni? Awak cikgu awak apa? Ngaku ni. Malayan Union nak ambil tanah kita. Apa? Itu kalau macam ni koma. Naya kita koma naya. Memang dah agak dah demo tu. Dia dulu tak pernah berubah. Jadi, kalau macam ni, apa yang perlu kita lakukan? Nampaknya kita jugalah yang kena masuk campur hak ni. Betul tu. Daripada dulu lagi patutnya. Betul semua. Jadi, saya rasalah kan, kita perlu gambling juga sama-sama dengan lelaki supaya hak kita dapat kita garap semula. Benar atau tidak? Benar. Ayo kita pergi sekarang juga. Boleh. Ayo. Pada hari ini, adakah kita hanya akan melihat saja menjadi bangsa yang dipijak di tanah sendiri? Tidak. Ayolah kita bangkit. Bangsa Melayu perlu bangkit, bersatu menentang Malayan Union. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Assalamualaikum. Oi Senu, kau baca apa tu? Surat cinta dari British? Ini bukan surat cinta dari British. Ini surat daripada penjajah. Kalau kita diam-diam. Putih je konon. Tapi isinya hitam pekat. Macam kopi mak bedah. Kau tahu tak? Raja kita dah hilang kuasa. Orang luar jadi rakyat. Kita suruh diam-diam kat rumah. Makan ubi. Kalau gitu, baik kita jadi penonton je. Negara kita, suara kita tak laku. Lepas-lepas ni, tukang sapu jadi menteri. Kalau gitu, kita mesti bangkit. Tulis surat pantang. Ikut Dato' Ahmad. Kalau perlu, aku berpantun balik istana. Kalau kau pantun, British lari. Janji lari. Habis kita.
melalui Malayan Union, British telah melemahkan kuasa raja-raja kita. Mereka juga telah merampas hak bangsa Melayu. Kalau dibiarkan, lama-lama hilanglah bahasa agama dan maruah kita. Kita mesti bersatu untuk nak berjajah. Bangsa Melayu mana boleh jadi hamba tanah sendiri? Rakyat menanti pemimpin yang baru. Oleh itu, ayolah kita tubuhkan pertubuhan kemasaan Melayu Bersatu, UMNO, menjadi benteng kepada bangsa, agama dan tanah air kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Yang ini Beta selaku wakil Sultan Tanah Melayu dengan penonton azimnya mengisyaratkan Kongres Melayu 1946.